Rumah manakah yang bakal menjadi juara tahun ini? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aris Kandar, wartawan TV PSS. Minggu ini sekolah sangat gembira dan bersemangat. Tahukah anda kenapa? Sudah tentu, latihan rumah sukan sudah bermula sebagai persediaan sukan tahunan sekolah. Ini yang kami nantikan. Warna-warna rumah sukan sudah kelihatan. Merah, biru, hijau, kuning juga sudah menunjukkan kekuatan. Sebelum itu, peringatan kepada semua murid dan ibu bapa. Hadir ke sekolah seperti biasa. Pakai baju sukan dan PJ. Membawa air secukupnya. Bawa buku ikut jadual. Ayuh, kita hidupkan semangat rumah sukan. Saya Aris Iskandar melaporkan untuk TV PSS. Dari sekolah untuk sekolah. Bye, jumpa lagi.